Daripada semakan kertas pelajar, saya dapati pelajar banyak sangat hilang markah pada topik insurans. Bukan sebab pelajar tak dapat jawab soalan tau, tapi sebab cara jawab tu yang salah. Jadi hari ni saya akan tunjukkan bagaimana pelajar boleh dapat markah free je untuk topik ni. Okey, jadi bab 3 insurans. So dalam tajuk insurans saya akan fokuskan insurans motor. Okey, sebab insurans motor adalah topik yang selalu masuk di dalam peperiksaan SPM. Okey, so apa yang awak kena tahu untuk insurans motor? Kita ada 3 polisi, iaitu polisi pertama, polisi komprehensif, polisi kedua, polisi pihak ketiga, kebakaran dan juga kecurian, dan polisi yang ketiga ialah polisi pihak ketiga. So apa yang awak kena tahu untuk ketiga-tiga polisi ni? Kita nak cari apa? Okey, kita nak mencari nilai premium kasar. Okey, ini tujuan kita. Kita nak cari premium kasar. Sebagaimana nak cari premium kasar? Awak kena tahu macam mana nak cari premium asas. Okey, macam mana nak cari nilai premium asas. Dan juga kita nak kena cari nilai NCD. Okey, so formula untuk premium kasar ialah premium asas kita tolak dengan NCD. Jadi ini tujuan utama bagi topik insurans motor yang pelajar kena tahu. So macam untuk premium asas, polisi komprehensif dan juga polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian, dia saling berkait. Jadi nak cari polisi premium asas bagi polisi kedua ni, awak kena tahu nilai polisi komprehensif, premium asas dia. Jadi kalau awak tak dapat cari premium asas polisi yang pertama, automatik awak tak dapat cari nilai premium asas bagi polisi yang kedua, sebab dia saling berkait. Untuk polisi pihak ketiga tu tak ada masalah, dia direct sahaja kita cari nilai dia dalam tabel untuk premium asas. Untuk nilai NCD, bila kita dah ada premium asas untuk ketiga-tiga polisi, kita dah boleh cari nilai NCD. Sebab nilai NCD nak cari dia, persen NCD tu kita kena darab dengan nilai premium asas bagi polisi masing-masing. Jadi ingat, untuk polisi 1 dan polisi 2, dia saling berkait mencari nilai premium asas. So di mana selalu pelajar tak dapat markah? Untuk polisi kedua ni bila cari premium asas, sebab dia lupa formula dan dia lupa step nak cari premium asas. Dekat mana pelajar selalu hilang markah mencari nilai premium asas polisi komprehensif? Sebab dia lupa bagaimana nak cari nilai tu. Sebab dia melibatkan tabel dan juga formula dan lain-lain. Okey. Untuk dah dapat semua tu, barulah dapat cari premium kasar. Itu adalah punca utama kenapa pelajar hilang markah bagi topik insurans. Dan sepanjang saya semak kertas, kesilapan yang sama pelajar buat berulang kali. Kadang-kadang jawapan akhir pelajar tu dah betul, tetapi cara jawab pelajar tu yang salah menyebabkan pelajar dapat markah separuh sahaja. Jadi esok saya akan kongsikan tips dan step by step bagaimana nak dapat full marks bagi tajuk insurans.